Kalau kita menazar, lepas tu kita meninggal, jadi macam mana? Dia menazar, lepas tu meninggal. Dengar baik-baik. Bernazar ni dia kata begini. Kalau aku dapat anak lelaki, sebab anak dia semua perempuan. 4 orang dah perempuan. Dia pun menazar lah. Aku menazar kerana Allah, kalau dapat anak laki-laki kali ni, aku nak sedekah RM1,000 kepada Masjid Fatimah Zahra. Okey? Dapat anak lelaki sungguh. Seronoknya dia mati. Nampak seronok sangat mati. Nah, happy sangat ada tak? Happy sangat ada mati. Ada tak? Saya nak selalu happy mati. Maka dia dikira berhutang dengan Allah. Okey? Siapa yang berhutang dengan Allah, kemudian ada hutang pula dengan manusia, wajib bayar hutang dengan Allah dulu. Dalam Bukhari, faidainullah ahaqu an yuqda. Hutang dengan Allah berhak dibayar dahulu. Okey? Jadi kalau si mati ni ada meninggalkan duit sampai RM1,000 seperti yang dinazarkan atau lebih, wajib ambil RM1,000 tadi untuk beri kepada masjid yang dinazar, supaya dia tidak berhutang di akhirat sana. Faham lagi? Ni cara lagu tu. Tapi kalau dia tidak bernazar, tak wajib. Jangan pandai-pandai buat. Okey? Dia bernazar, wajib.